Apa kabar Dinda? Klasik guys, kita ada Royal Alloy daripada CC 125 sampai 250. Okey, Royal Alloy ni dia datang dengan 3 varian CC, 125, 180 dan 250. 250 ada 2 jenis lah. Okey, dia ada GP dengan TG. Royal Alloy basic lah, yang paling flagship untuk Royal Alloy ni adalah yang model Youth Edition. Apa beza Youth Edition dengan biasa? Okey, Youth Edition dia datang sekali nombor 1 wajib dengan meter TFT. Kalau korang boleh tengok sini, meter dia memang special. Dia pakai TFT full screen. Kalau yang korang beli yang biasa pula, dia punya meter digital biasa saja guys. Harga dia beza memang RM1,000 sahaja, dapat meter TFT. Lepas tu yang Youth Edition datang dengan transparent setup. So korang boleh nampak semua benda yang ada dalam motor ni. Tangki dia 10 liter setengah, dengan ABS, pump semua nampak. Lepas tu ni dia dah siap wrap carbon fiber. Royal Alloy ada macam-macam color. Kita ada matte black. Kita ada matte black, ada second hand, ada baru. Ini kita ada royal blue, ada merah. Ini body TG. Apa beza TG dengan GP? TG body dia bulat, setup dia bulat. GP setup dia ada petak sikit. Beza lagi satu, mudguard dia yang ni GP tajam. Yang TG dia memang melengkung besar sikit. Tu beza dia. So bergantung pada minat masing-masing, minat yang tajam atau minat yang bulat. Royal Alloy, kalau korang berminat dengan model-model Royal Alloy yang kita ada, boleh datang showroom, kita boleh bagi test ride salah satu motor, tak ada masalah. Macam biasa, follow TikTok kita, like, comment, share, cari saya Faiz dari Cian Motor Shah Alam. Royal Alloy.